Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Hei orang yang beriman, wajib ke atas kamu berpuasa seperti mana mereka umat yang terdahulu. Mudah-mudahan beroleh ketakwaan daripada Allah Azza wa Jalla. Sadaqallahul Alim. Yang dihormati Imam Bilal, seterusnya mereka-mereka yang sentiasa memastikan suara ini hidup dan terus diimarahkan. Seterusnya tidak dilupakan juga sahabat-sahabat, hadirin-hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Pertama-tama dan selamanya, marilah sama-sama kita rafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kita kehadrat Allah Azza wa Jalla. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana pada hari ini kita masih lagi terus diberikan nikmat yang besar oleh Allah Azza wa Jalla. Nikmat yang selalu kita sebut, yang selalu kita ingat, yang selalu ada. Selain daripada nikmat Islam, selain daripada nikmat iman, selain daripada nikmat umur yang panjang, tubuh badan yang sihat. Dan hari ini, nak atau tidak, suka atau tidak, kita ternanti-nanti ataupun tidak, hari ini kita berada di dalam suatu bulan yang namanya bulan Ramadan. Tapi bukan awal, bukan tengah, hujung dah. Ini wajib kita syukur kepada Allah Azza wa Jalla. Kerana apa? Selain daripada nikmat-nikmat yang sebelum ini kita duk sebut, kita ada nikmat Islam, kita ada nikmat iman, kita ada nikmat usia yang panjang, kita ada bukan setakat usia panjang, tubuh badan sihat. Allah beri kita peluang lagi hari ini hidup dalam satu bulan yang dinanti-nantikan oleh umat manusia, khususnya umat Islam. Tak ada bulan yang lain yang Nabi ajar. 2 bulan sebelum masuk bulan Ramadan, Nabi ajar doa banyak-banyak. Allahumma barik lana fi Rajab wa fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Bulan lain Nabi tak ajar doa macam tu. Hei Allah, berkatilah kami pada bulan Rajab, 2 bulan sebelum Ramadan dulu. Ni doa yang Nabi ajar. Wa Sya'ban wa fi Sya'ban, dan bulan Sya'ban sebulan sebelum Ramadan. Wa ballighna Ramadan. Bulan lain Nabi tak ajar doa. Bukan tak suruh doa, doalah banyak-banyak. Allah, bulan depan bagilah aku keberkatan, tak ada masalah. Tapi yang Nabi detailkan doa bila nak masuk bulan Ramadan. Ni sekarang. Dan ramai manusia yang nikmat sama macam kita. Islam, kemudian usianya panjang, kemudian Allah beri tubuh badan sihat dan masuk bulan Ramadan. Tapi berapa ramai yang Allah berikan nikmat? Ini nikmat engkau hidup dalam bulan Ramadan. Tapi berapa ramai yang tidak mengambil kelebihan bulan Ramadan? Buktinya, ada satu unit di bawah JAIS untuk apa? Cari orang-orang umat manusia Islam, khususnya mereka yang warga negara yang Islam dan sebagainya, yang tak berpuasa. Sebab apa? Ada Islam yang tak berpuasa. Dan ada manusia bila masuk bulan Ramadan, sebulan dah aku tak boleh makan, macam manalah aku nak bekerja. Ada segelintir bila nak masuk Ramadan fikir dah. Dan ada kita di antara kita, bukan kita lah, orang lain,
Yang sebulan nak masuk bulan Ramadan, berkira dah. Puasa pertama nak pergi bazar mana? Okey, puasa pertama kita pergi bazar yang paling dekat, Laguna. Hari kedua, buat jadual, tampal dekat depan pintu. Kalau isteri yang jenis cakna, dia buat sampai 30 bazar untuk suami dia. Nak keluar pergi kerja, tengok. Jangan lupa ya bang, malam pertama, hari pertama, Laguna. Yang kedua, Kundang. Yang ketiga, tu depan Petronas tu. Yang keempat, jauh sikit, Penjarah tu. Bang, esok lusa hari yang ke-6, jangan lupa balik awal sikit. Sebab apa? Sebab kita nak pergi kampung Melayu Subang. Dan ada di kalangan kita yang berkira-kira nak masuk bulan Ramadan, dia kira dah nak buka puasa di mana. Buka puasa pertama, yang paling dekat tu. Daripada jauh nampak lampu klip-lap. Buka puasa kedua, tu di Manggis. Yang ketiga, steamboat depan tu. Yang keempat, ada. Dan ada di kalangan kita yang malam pertama, kita nak terawih di mana? Malam pertama. Terawih, teringat terawih yang ke-10 saya di Tafiq. Ada orang luar datang sembang punya sembang. Sebenarnya malam ni malam ke-10 memang jadual saya solat di sini. Jadual maknanya macam mana? Maknanya hari ini hari yang ke-10, 10 buah masjid dah saya pergi, alhamdulillah. Maknanya ada kesedaran. Tapi itu penilaian. Setiap manusia, setiap daripada kita ada bulan puasa ni, apa yang kita tengok? Bulan puasa yang besar adalah berbuka. Maka kita pun cari bazar yang mana yang paling hebat. Pergi bazar pula. Bazar banyak. Suami kata tak apalah, yang dan separuh. Esok nak pergi bazar lain, tak, separuh lagi tak habis bang. Ini nilai manusia, nilai tahap iman kita di kalangan. Tengok tahap masing-masing. Bila dia tengok bulan Ramadan macam mana, daripada dimensi macam mana. Bila tengok bulan Ramadan adalah bulan sebenar-benar bulan keinsafan, maka mereka berkira-kira hari pertama kita macam mana, tingkat kita baca Al-Quran berapa baris. Baca Al-Quran okeylah. Lama kita nak baca Al-Quran, hari pertama mesti di kalangan kita, engkau suami isteri, kita ni paling tak ada satu muka, bagi seorang setengah muka. Hari kedua paling tak ada seorang semuka. Tengok ada peningkatan. Itu makna di kalangan kita yang melihat dimensi bulan Ramadan ini adalah bulan perubahan. Kerana apa? Ada satu potongan hadis Nabi SAW mafhum. Nabi kata, celakalah. Nabi kata kepada sahabat-sahabat. Nabi kata, bila sahabat tanya, ini berkaitan dengan Nabi ketika mana khutbah. Nabi naik satu anak tangga, Nabi kata amin. Nabi naik tangga satu lagi, Nabi kata amin. Naik satu lagi, Nabi kata amin. Salah satu yang Nabi naik tangga, dia kita ringkaskan sikit. Berapa minit ni? Biasa. Kalau 4, selalu saya pergi kuliah, kalau berhenti lepas 4, paling cepat 15 minit, paling lewat 30 minit. Kalau 8 rakaat, paling cepat lepas 8, paling cepat 30, paling lama 45 minit. Ni 15 ke 20 kan? Kalau terlajak begitu. Pun tak pernah. Nak cakap banyak tu. Tahu dah tadi? Iman, tingkat ketika mana Nabi naik tangga ada 3 peringkat. Salah satu yang Nabi kata amin. Sahabat bertanya, kenapa ya Rasulullah kau naik tangga ni kau kata amin, amin, amin. Salah satunya Nabi kata, aku kata amin apabila ada malaikat mengatakan bahawa celakalah umatku, Muhammad, celakalah apabila masuknya bulan Ramadan. Masuk bulan Ramadan, bulan Rajab, bulan Syaban, bila masuk bulan Ramadan sehingga habis bulan Ramadan. 1 Ramadan sampai 10 sampai 20. Hari ini dah 22, malam ke 22. Malam ni takbir, habis dah lah.
Masuk 1 Syawal adalah masuk maghrib kita buka puasa hari yang ke-30. Tak ada dah nama Ramadan. Dia bagikan 1 Syawal dah. Nabi kata amin sebab apa? Sebabnya malaikat kata ada di kalangan umatmu, celakalah di kalangan umatmu masuk bulan Ramadan yang namanya bulan itu bulan Ramadan dan berakhirnya bulan Ramadan itu macam tu juga. Maknanya sebelum masuk bulan Ramadan tak pernah tengok muka dia di masjid. 1 Ramadan pun tak pernah tengok. Aku rasa dia ada. Dan dia pun memang ada. Sehingga 10 Ramadan tak ada berasa nak pergi masjid. Masuk 20 Ramadan tak ada juga. Habis 30 Ramadan tak ada juga. Maka manusia yang tiada rasa nak berubah ke arah kebaikan seumpama ini, maka Nabi kata amin sebab apa? Sebab dapat cilaka. Rugilah mereka yang apabila masuk Ramadan sehingga habisnya bulan Ramadan sama je. Macam tu juga dengan apa? Amalan-amalan sunat. Amalan sunat, amalan wajib, solat subuh biasanya pukul 7. Masuk bulan Ramadan sebab hari pertama makan heavy, makan banyak. Esok nak kerja banyak ni. Makan nasi, kari kambing, kemudian air asam. Cukup. Makan pukul berapa? Makan pukul 4 pagi. Tidur sekejap, tak sekejap. Pukul 7.30 baru celik mata. Allah. Hari pertama. Hari kedua ringan sikit. Makan bukan kambing, makan ayam. Ayam masak kicap. Makan kuranglah. Sebelum ni 3 pinggan, hari ni 2 pinggan. Lewat sikit lah pukul 4.30. Tidur sekejap, pukul 7.30 juga bangun subuh. Sehingga habis Ramadan sama juga. Allah. Begitulah dengan amalan-amalan yang lain kita hitung. Kalau sebelum puasa pun macam itulah kita, habis puasa macam itulah kita. Na'udzubillah min zalik, minta jauh daripada Allah. Kita tidak termasuk dalam golongan yang Nabi mengaminkan ketika mana Nabi nak naik berkhutbah. Salah satu hadis Nabi SAW bila datang bulan Ramadan, Nabi kata man qama ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Adapun ada lain hadis Nabi man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Nabi kata pada sahabat-sahabat, apabila sesiapa sahaja bila datang bulan Ramadan, man qama, sesiapa yang menghidupkan bulan Ramadan, ataupun man shoma, hadis yang lain man shoma, sesiapa yang berpuasa pada bulan Ramadan imanan. Ni kita nak cerita imanan. Masuk bulan Ramadan, dia menyambut bulan Ramadan itu, mengalu-alukan bulan Ramadan itu dengan penuh keimanan. Makna kata masuk bulan Ramadan sebelum ni jarang-jarang dia mengaji, dia cuba mengaji. Kalau sebelum ni jarang-jarang dia datang ke surau, ke masjid, masuk bulan Ramadan dia cuba istiqamah untuk solat di masjid di surau. Kalau sebelum ini semayangnya lewat-lewat di hujung-hujung waktu. Masuk bulan Ramadan, kalau kata sehari 5 waktu tak dapat 5 waktu penuh pun, 5 waktu di surau di masjid, biar paling tak ada 2-3 waktu istiqamah. Bila masuk bulan Ramadan, sebelum Ramadan payahlah nak solat berjemaah. Bila masuk bulan Ramadan, dia cuba nak istiqamahkan solat berjemaah. Ini yang dikatakan imanan. Ramai orang yang berpuasa, masuk bulan Ramadan puasa. Tapi ramai yang siam, seperti mana yang Nabi kata, ramai manusia yang berpuasa, tetapi ramai juga di kalangan mereka yang hanya puasa itu lapar dan dahaga semata-mata. Ramai. Sebab apa? Puasa saja, solat tidak. Ramai. Puasa saja, aurat tak tutup. Ramai.
Puasa juga mengumpat mengata sama je. Puasa tapi dengki, hasad dengki, sifat mazmumah masih ada, maka golongan seumpama ini, mafhum hadis Nabi kata mereka ini hanyalah pada dahaga. Jadi kita tak nak, kita nak golongan yang Nabi sebut imanan wahtisaban. Dan bukan setakat mereka ni bila masuk bulan Ramadan mereka puasa sungguh-sungguh, mereka menghidupkan bulan Ramadan sungguh-sungguh, tapi dalam keadaan wahtisaban. Dan mereka berkira-kira. Berkira maknanya berlumba-lumba berkira-kira nak buat baik, nak mendapat balasan dan kasih sayang daripada Allah. Cuma hadis ni ada setengah pendapat tak setuju dengan hadis ni. Sebab apa? Wahtisaban, ada mengatakan bahawa sekiranya kita beramal untuk mendapat balasan daripada Allah, boleh dapat syirik. Kau semayang sebab apa? Aku nak syurga Allah. Kau semayang sebab apa? Aku takut dosa, aku nak. Tak boleh. Setengah pendapat kata kalau cakap macam tu, tak, itu boleh jatuh syirik kecil. Nabi sebut wahtisaban. Mereka melakukan amal kebaikan, mereka sedekah, mereka buat baik, mereka ini dalam keadaan berkira-kira mengharapkan balasan yang baik daripada Allah. Bukan setakat imanan, wahtisaban. Kata Nabi SAW, "Ghufira lahum ma taqaddama min dhanbi." Allah akan ampunkan dosanya yang sebelum ini. Ulama hadis bincang, dosa Nabi sebut umum dosa. Dosa yang mana? Dosa kecil ke dosa besar? Ada setengah hadis kata yang Nabi sebut ni dosa kecil. Adapun dosa besar tidak termasuk dalam Nabi sebut. Dan ada ulama kata, tak, dosa besar, dosa kecil sekali. Tak apa, itu tak nombor 2. Yang penting sekiranya kita buat imanan wahtisaban, mudah-mudahan Allah ampunkan segala dosa-dosa kita yang sebelum. Banyak antara kelebihan bulan Ramadan lagi, banyak antaranya syahr Ramadan alladzi unzila bihil Quran. Kita baru lepas nuzul Quran kan. Ini antara kebesaran, kelebihan, keistimewaan bulan Ramadan. Dan ada juga hadis yang kita dah baca sebelum ni, kalau tak silap dekat sini ke kat tempat lain. Jangan berhenti berdoa, banyakkan doa. Sebab apa? Salah satu da'watahum, kata Nabi SAW. Ini tak akhir insyaAllah. Salah satu da'watahum, 3 golongan yang Nabi kata tidak akan ditolak doanya. 3 golongan yang apabila berdoa Allah pandang, Allah lihat, Allah dengar. Apa benda? Salah satunya imamun adil. Yang kedua as-sa'im hatta yufti. Yang ketiga ittaqu da'watal mazlum. Nabi kata yang pertama pemimpin yang adil. Yang ketiga Nabi kata doa-doa orang yang dizalimi. Nabi kata takutlah dengan doa-doa orang yang dizalimi. Dan yang kedua ni Nabi kata orang yang berpuasa. Sehingga bila? Hatta yuftir, sehingga dia berbuka. Dan ada ulama kata bukan setakat berbuka je, sepanjang bulan Ramadan sehingga masuk 1 Syawal, Allah dengar doa kita. Maka antara kelebihan bulan Ramadan ni mudah je, tak payah bayar duit, tak payah apa. Angkat tangan berdoa pada Allah banyak-banyak. Tak kira bila doa banyak-banyak. Sebab apa? Ini hadis Nabi. Tak ada dah ma qala Allah wa ma qala Rasul. Bila Allah sebut, bila Nabi sebut, betul. Bukan insya-Allah lagi, memang betul. Ni janji Nabi. Maka bila masuk bulan Ramadan, selain kita buat amal kebaikan, selain kita sedekah banyak-banyak, selain daripada kita buat baik dekat orang banyak-banyak, jangan lupa doa. Sedekah tak berhenti, buat baik tak berhenti, tapi doa tu jalan. Siap. Doa banyak-banyak. Allah, berilah aku tubuh badan yang sihat ya Allah. Doa apa saja ya Allah. Anak-anak aku membesar ya Allah, biarlah besar mereka dalam keadaan soleh dan solehah ya Allah. Doa banyak-banyak. Mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam doa orang-orang yang mustajab. Ini kelebihan antara kelebihan bulan Ramadan. Banyakkan doa. Kemudian bulan Ramadan ini juga antaranya yang Nabi sebut akan digandakan, setiap amalan akan digandakan.
Banyak amalan-amalan yang ada hadis Nabi mengatakan satu digantikan dengan 10. Ada yang mengatakan bahawa bukan 10 aja, sehingga 100, bahkan 1000. Bayangkan kalau hari ini tadi diumumkan bagi sumbangan, teruskan nak bagi sumbangan, bagi bulan Ramadan ni kita kejar. Bulan biasa bayar bagi RM1, pahala RM1 lah. Bagi 10, RM10 lah. Pahala RM10 yang Allah bayar pada kita tak tahulah banyak mana, tapi bagi satu-satu lah. Bagi 10 lah. Bila masuk bulan Ramadan, kita bagi 1 dapat 10. Paling sikit lah kita ambil 10. Makna kata kalau kita hari ini, malam ni sebelum kita nak keluar, kita letak dalam tabung RM1 kira. Mengikut hadis Nabi, Allah bayar macam mana kita bayar sebelum ini RM10. Paling banyak umpama RM1,000. Oh, jadi bila bulan Ramadan, jangan tunggu diumumkan siapa nak menyumbang, tanya kat mana aku nak sumbang ni. Tabung tak nampak. Oh, itu satu. Bila masuk bulan Ramadan, banyakkan sumbangan, sedekah dan sebagainya. Rasa cukup sekadar tu. InsyaAllah, mudah-mudahan bulan Ramadan yang datang ini mudah-mudahan bulan yang terbaik daripada sebelum-sebelum ini. Kalau hari ini kita puasa yang ke-28, kalau hari ini kita puasa dalam hidup kita yang ke-30, kalau hari ini puasa kita yang ke-40, biarlah puasa kali ini, tahun ini, puasa yang paling baik daripada sebelum-sebelum ini. Maka rugilah puasa yang sebelum ini lebih baik daripada tahun ini. Dan kalau hari ini hari yang ke-22, mudah-mudahan hari yang ke-20 ini makin baik. Kerana apa? Di akhir ini Allah janjikan satu malam yang terbaik, umpama 1000 bulan. Lailatul Qadr khairun min alfi syahr, umpama 1000 bulan. 1000 bulan ni berapa tahun? 83 ke 84 tahun. Bukan sebulan. Nabi bagi clue lagi, bukan dalam sebulan. Sebulan ni ada 10 malam terakhir. Dan ada hadis riwayat yang lain, Nabi ni nak bagi tahu sangat dekat kita. Nabi bagi clue pula, dalam 10 ni pula malam-malam yang ganjil. Maknanya 21 malam tadi. Sudah dah lepas dah kita. Kemudian 23, 25, 27, 29. Dan kalau di tanah Arab sana, mereka lebih dekat dengan mengatakan tanda-tanda berlakunya Lailatul Qadar pada 27 dan 29. Siapa pergi di Mekah, di Madinah 27 dan 29 ni, Allah, doanya panjang. Manusia Masya Allah jutaan. 27 dengan 29. Jadi mudah-mudahan kita dapat Lailatul Qadar. Yang banyakkan berdoa. Ada setengah manusia, ada setengah di kalangan kita, 10 malam terakhir yang Nabi kata ni lah, 10 malam inilah 10 malam yang paling sibuk. Cari langsir, cari cadar, cari cat rumah, cari baju raya, yang tak sempat nak beramal. Dan ada golongan daripada kita 20 sebelum ni solat tarawih tak nampak, tiba-tiba 10 yang terakhir ada muka kau belakang imam. Jadi mudah-mudahan kita tidak termasuk dalam dua golongan ini. Mudah-mudahan kita terus istiqomah sehingga 30 Ramadan insya-Allah. Dan mudah-mudahan Allah terima kita selaku sebagai salah seorang hamba yang termasuk dalam golongan yang dipilih oleh Allah untuk mereka yang menghidupkan malam Lailatul Qadar. Dan insya-Allah dengan amalan kita pada hari ini, mudah-mudahan lebih baik daripada tahun-tahun yang lepas. Dan mudah-mudahan amalan kita yang berbaki 8 hari, 9 hari yang berbagi ini, mudah-mudahan lebih baik daripada yang sebelum ini. Dan mudah-mudahan dengan puasa kita pada tahun ini lebih mendekatkan diri kita kepada Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan pada malam ini ditambahkan lagi dengan tazkiyah, ditambahkan lagi dengan ukhuwah di antara kita, menjadi hujah di hadapan Allah kelak untuk menambahkan lagi nilai tambah pahala kita pada bulan Ramadan. Mudah-mudahan menjadi jambatan untuk kita menuju ke syurga Allah. Jadi yang cukup sekadar tu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini dinaungi rahmat oleh Allah Azza wa Jalla. Cukup sekadar tu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.